Dan syukur pada Allah, Allah pertemukan kita masih dalam nikmat iman, masih dalam nikmat Islam, masih dalam kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua yang tadi terus kekal bersama kita, dan kita pun bersama dengannya, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beramal, kekal hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni akhir hayat kehidupan kita lah. Jadi tuan-tuan hadirin jemaah sekalian, banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita direzekikan pengakhiran kehidupan yang baik. Ulama mengajar kita supaya memperbanyakkan doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirkanlah kehidupan kami dengan pengakhiran husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Jadi doa tu jangan tinggal. Setiap kali lepas solat baca. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin muslimat sidang jemaah sekalian, untuk selepas 3 tahun untuk kuliah pertama lah. Lama dah saya dah kuliah. Bila diminta oleh jawatan kuasa untuk menyampaikan kuliah di Masjid Al-Firdaus, bila iklan keluar, orang mula tanya kami, iklannya keluar, Ustaz di Miri kah? Di Miri lah tu, hanya di Miri lah, tapi secara zahir tubuh badan tu di Miri, tapi kalau dari segi tugasnya masih lagi di luar Miri lah, di luar Miri. Cuma insya-Allah kami telah memberikan komitmen bahawa insya-Allah hari Isnin boleh kuliah macam biasa. Masuk kuliah hari Isnin di Masjid Al-Firdaus jika saya ada apa-apa halangan. Jadi kami mengambil satu kitab yang sebenarnya kita dah guna sebelum tu di Masjid Al-Firdaus. Kita guna kitab tu sebelum tu lagi, dan orang yang masih sama lah membawa kitab tu. Kami lah menyampaikan kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Qari bin Haji Saleh, iaitu salah seorang ulama dan ilmuwan negeri Kelantan Darul Naim, yang mana Syekh Abdullah Qari bin Haji Saleh tu antara keturunan Tok Kenali. Kita pun kenal antara ulama Nusantara yang hebat, iaitulah Tok Kenali. Kalau di sebahagian selatan Thailand, kitab-kitab Tok Kenali tu amat-amatlah dikenali. Bahkan di Kelantan sendiri pun kitab-kitab penulisan Tok Kenali itu pun diguna pakai dalam pengajian-pengajian. Jadi sesuai dengan uruf, sesuai dengan perbincangan keadaan setempat, maka kami bawakan kitab yang sama, dan perbahasannya masih juga ringan, sesuai dengan kita orang Nusantara supaya mudah dalam nak mengamalkan amalan-amalan seharian. Dan kitab yang dinyatakan tu tadi iaitu memahami hak dan kewajipan hamba Allah tu. Kitab yang boleh dikatakan sebagai satu refleksi kepada kita, untuk kita lihat apa yang sepatutnya dan apa yang seharusnya kita buat dalam kita menjalani kehidupan kita seharian. Kita faham ibadah, kita faham tentang perihal-perihal ilmu-ilmunya, tetapi adakah kita memahami berkenaan dengan hak dan kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup dulu kita dah sebut lama, tapi bila lama tu kena ulang. Saya agama tu mesti ulang. Bila disebut sebagai amalan beragamanya berulang. Solat berulang, puasa berulang, umrah berulang.
Nya memang akan berulang. Pengajian perlu berulang. Supaya apa? Supaya kita ingat dan tidak tersasar daripada landasan yang sepatutnya. Maka memahami hak dan kewajipan itu sangat penting dalam kita nak menekuni kehidupan kita seharian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kata pengarang di dalam pengantarnya, sesungguhnya di kalangan umat Islam masih ramai yang belum tahu dan belum memahami hak atau kewajipan hidupnya. Ramai kan? Orang lama dah tulis tu. Bayang, lama dah tulis. Sesungguhnya di kalangan umat Islam tu masih ramai yang tidak memahami, belum tahu hak atau kewajipan hidupnya. Kami yang hidup tetapi si tahu apa haknya. Apa haknya sebagai seorang Muslim? Apa haknya sebagai seorang hamba Allah? Dan apa tanggungjawab kewajipan yang dia perlu buat sebagai seorang Muslim? Kita pun sedar benda tu. Ramainya orang yang menyatakan dirinya sebagai Islam tetapi kehidupannya sendiri, jalan hidupnya sendiri jauh daripada Islam. Jauh. Kita alhamdulillah kita duduk di posisi yang hidup kita tu direzekikan untuk beramal dengan amal-amal Islam. Ada di satu sudut kehidupan kita tu, bukan kita, tapi orang lain. Mungkin tuan-tuan tahu, mungkin cik tahu. Ada orang Islam yang mana kehidupannya lebih jauh daripada Islam, bahkan lebih teruk daripada orang Islam, orang bukan Islam. Kita nampak circle kita. Kita nampak persekitaran kita aja. Alhamdulillah lah, kita kena syukur benda ya. Sebab Allah jaga kita. Allah letak kita situ. Kalaulah Allah uji kita pergi ke satu tempat yang kami nyatakan tadi, belum tentu kita kuat untuk terus kekal dalam keadaannya. Ada satu kisah, kau ambil satu contoh saja, bulan Ramadan kan, atau satu contoh. Ada seorang hamba Allah yang membesar dengan hidup dengan amal-amal Islam. Perempuan, yang seorang perempuan. Kisah tu benar, cerita tu benar, bukan direka. Nya membesar dalam keadaan nya dididik dan diasuh dengan kehidupan Islam. Solatnya, jaga auratnya, kan, berpuasanya. Apabila sampai satu tahap, orang perempuan kan, orang perempuan sampai satu ketika dia bernikah lah, kahwin dengan lelaki yang dicintai lah, yang mau dinikahi dan kahwin. Alhamdulillah kahwin. Mulanya macam smooth saja, macam smooth. Tetapi apabila tiba masuk bulan Ramadan, yang masuk dah dalam keluarga suaminya kan, dia jadi terkejut. Keluarga suaminya sedar seorang pun puasa, bahkan makan macam biasa, macam hari biasa. Masak pagi, tengah hari, macam biasa, macam bukan bulan Ramadan. Yang masuk dia tadinya terkejut. Ada juga orang macam tu. Mula-mulanya berusaha untuk istiqamah lah puasa, tapi dah lama-lama terjebak juga. Nampak? Sebab kita bila mana diuji benda tu, kita belum tentu kuat. Belum tentu kuat. Dia bukan level plastik hitam, bukan sembunyi-sembunyi. Open, dalam rumah open. Bahkan bila nya berpuasa dalam rumah yang tadi jadi pelik pula. Nya yang puasa pelik. Dan kita alhamdulillah, kita bila untuk satu contoh ya. Ada lagi contoh-contoh yang lain.
dalam sisi kehidupan kita seharian tu, yang kita asyik nampak tapi benda yang berlaku. Sebab apa? Sebab tidak ada, bahkan ramai orang masih, kata pengarang, tidak memahami dan tidak tahu tentang hak dan kewajipan. Kita sebagai orang Islam ada hak. Tapi apa hak kita yang kita nak tahu dan apa kewajipan kita? Bahkan di samping itu ada pula yang memahami secara kasar tetapi tidak pula mempraktik atau mengamalkan, sedangkan Al-Quran memperkenalkan hak dan kewajipan itu untuk dilaksanakan manusia, bukanlah semata-mata teori atau ilmu sahaja. Itu pun ada, dia tahu secara kasar tetapi tidak mempraktikkan. Yang tu ada juga. Berapa ramai orang di luar tahu berkenaan dengan solat tu wajib. Bila kita tanya, kan kita sekarang tu senang, kita tengok TikTok kan, kadang-kadang influencer tu tanya orang, kita si payah buat dah kena tu, ada orang dah buat dah. Dalam sehari berapa kali kita solat? Di siang macam-macam jawapan, tetapi ramai yang tahu 5 kan, 5. Ada yang jawab 3, macam-macam jawapan. Tapi sebab faham agama tadi. Semayang tarawih wajib ke sunat? Ada yang kata wajib. Bayang. Ada yang kata wajib. Bayang kalau tarawih tu wajib, nak leput kita. Belum cerita lagi berapa jumlah rakaat. Berapa jumlah rakaat tarawih? 8 ke 20? Ada yang badah wajib 20, tapi nyasi datang. Nyasi datang. Tapi menyatakan bahawa tarawih tu tadi wajib 20. Bayang. Tapi ya ujian kita hari tu, bahkan benda tu lama dah berlaku. Kehidupan dunia akan berlaku dengan baik, aman dan teratur bila setiap orang tahu akan hak dan kewajipan masing-masing. Aman dunia tu bila kita tahu hak kewajipan kita masing-masing. Kitab tu jangan risau tuan-tuan, nipis je. Nipis, sikit tebal kitab tu. Tapi kalau ikut pengalaman kita lepas, kita dah mula kitab tu dari 2000, sebelum lepas Covid sampailah sebelum kami pindah, baru berapa helai je. Kami asal last kita dulu sebut sehingga hak kitab Allah, seingat kami. Hak kitab Allah sikit je. Tapi sebab kita nak beri faham tentang hak apa, kewajipan apa, maka jika dunia, sebaliknya keadaan dunia akan kacau bilau bila hak itu dirampas dan kewajipan itu tidak dilaksanakan menurut semestinya. Rosaklah dunia tu kalau hak yang tadi dirampas dan kewajipan tu tidak dilaksana sebaik. Kami ambil contohlah tuan-tuan. Contohlah. Nak beri faham benda tu sikit je sebelum kita pergi lebih jauh. Jadi kelas slowly lah, perlahan-lahan kita faham apa yang hak, apa yang kewajipan, apa yang perlu dibuat dengan hak yang tadi. Nya cerita hak dulu. Cerita hak dulu, baru cerita kewajipan. Dunia tu hak siapa? Hak kita. Hak Allah. Bila sebut hak Allah, maka yang mengatur, menetapkan peraturan dunia tu siapa? Allah. Kan? Nak memberi faham tentang peraturan dunia tu, maka Allah Subhanahu wa taala utuskan para nabi dan rasul guide manusia tu supaya faham tentang hak Allah. Dan apabila ada aturan-aturan ketetapan Allah tu tadi, meletakkan ada perkara yang wajib dibuat ke atas kita makhluk.